Mamat Bocah ni, dia cerita pasal lelaki kena conquer dunia, kena bina connection, kena bina kekayaan, kena selalu kat luar. Sebab tu tak boleh buat kerja-kerja rumah, tak boleh tukar pampers anak apa benda semua ni. Tapi aku terfikir, dia cerita pasal siapa sebenarnya? Cara dia cerita tu, macam dia cerita tentang orang yang kerja 8-5, kemudian balik jadi rider, balik buat Grab. Tu masa tu habis dengan kerja. Tapi kalau kau cerita pasal orang yang buat bisnes, bina kekayaan, kau boleh hire orang untuk buat benda-benda tu semua. Sebab tu, company-company besar, dia hire orang untuk buat sale, untuk buat marketing, untuk jaga HR department, project, ada team operation. Dan kau suruhlah staff-staff kau ni buat kerja untuk kau. Update apa progress. Kau boleh duduk kat rumah. Bukan kau yang kena kerja 24 jam. Itu benak nama dia. Bangla pun tak kerja 24 jam. Semaklah kau ni.